Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini 15 hari bulan 4 2025. Seperti biasa, kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So, hari ini hari Selasa, terdapat banyak katalis tetapi tiada katalis yang volatile pada ketika ini. Dan yang seterusnya untuk CHF JPY, kedua-duanya bersifat matuang safe haven. Tetapi CHF kekal unggul berbanding daripada yen pada ketika ini. Ini kerana terkesan dengan polisi kewangan yang kurang jelas daripada BOJ dan juga CHF pula dianggap sangat stabil menyebabkan aliran kemasukan ke dalam CHF lebih tinggi berbanding daripada yen untuk tempoh jangka masa panjang. Dan kalau kita lihat daripada sudut pembentukan carta di carta bulanan ataupun untuk tempoh jangka masa panjang juga, pembentukan bullish flag sudah pun terbentuk dan paras harga juga telah pun breakout daripada paras tersebut, dan kita jangkakan ianya akan cuba untuk retest technical resistance di masa yang akan datang. Untuk MFI pula, ianya masih lagi berada di bawah midpoint line tetapi pointing up, dan kita jangkakan akan adanya kenaikan lanjutan di dalam matuang ini. Dan seterusnya, disebabkan oleh BOJ tiada keputusan lagi sama ada ingin menaikkan ataupun menurunkan kadar faedahnya, menyebabkan adanya aliran kemasukan ke dalam CHF berbanding daripada yen, walaupun kedua-dua matuang ini sebagai matuang safe haven. Okay, so untuk tempoh jangka masa panjang ianya masih lagi kekal bullish ataupun bullish is still intact. Dan yang seterusnya untuk West Texas Intermediate, permintaan yang tinggi daripada China dan juga tarif yang dikurangkan dalam beberapa barang yang menyokong pergerakan harga komoditi minyak ke paras positif, tetapi daripada sudut tempoh jangka masa panjang, trend masih lagi kekal dan berpotensi dalam penjualan disebabkan oleh tekanan daripada keadaan semasa. Dan daripada sudut teknikal, kita sudah pun lihat ianya berada di fasa konsolidasi, dan pada ketika ini paras harga berada di bawah Bollinger Band, ataupun kita jangkakan ianya akan didagangkan ke paras yang lebih rendah di masa yang akan datang kerana ianya telah pun memecahi paras sokongan major di carta bulanan pada tempoh hari. Dan seterusnya CCI ataupun Commodity Channel Index berada di paras oversold, dan pada tempoh hari paras harga juga mencapai paras sokongan tetapi adanya technical rebound untuk sementara waktu. Trend untuk tempoh jangka masa panjang masih lagi kekal dalam keadaan bearish, dan Bollinger Band dalam keadaan squeeze. Jadi apa yang kita boleh expect next akan adanya expansion di dalam Bollinger Band, dan kemungkinan besar ianya lebih cenderung untuk melakukan kejatuhan berbanding daripada kenaikan. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sore. Bye-bye semua.